Dalam chapter yang lepas, banyak perkara dan informasi besar telah kita perolehi dan hal-hal tersebut pastinya akan disambung untuk diceritakan dalam chapter 1150. Antaranya soalan Somers kepada Gaban yang masih belum dijawab, iaitu mengapa Gaban di Elbaf. Bahkan Jimbe juga tertanya-tanya mengapa orang seperti Gaban berada di Elbaf. Kedua, kita boleh melihat Chopper yang sedang bersembunyi, memberi ruang kepadanya untuk dengan tenang menganalisa pertarungan Gaban menghajar Somers dan bagaimana Gaban mampu menetralkan regenerasi Somers. Seterusnya Chopper terus keluar untuk menyelamatkan Gaban dan masih mengatakan tentang perkara yang sama. Ketiga, berkenaan library dan sekolah yang terbakar, adakah siapa-siapa yang akan tampil untuk memadamnya? Keempat, Gaban mengatakan ini adalah peluang terakhirnya. Kalau dia bertindak sekarang, kebakaran dapat dipadamkan, kanak-kanak dapat diselamatkan dan Elbaf akan terselamat. So what if bukan hanya ada Gaban sahaja, orang luar yang ada di Elbaf, mungkin ada orang luar yang lain yang juga turut berada di dalam Elbaf. Kerana kita pernah sebelum ini melihat sosok ini yang masih lagi hingga ke hari ini belum didedahkan siapakah dia. Kelima, adakah Gaban dapat diselamatkan kerana boleh tahan fatal juga serangan daripada Gunko di sini. Keenam, berkenaan memori Gunko, dan ketujuh, berkenaan kedatangan Imu Sama. So semua ini kita akan bincangkan dalam video kali ini, coming up in this channel. Tapi khas untuk orang Terengganu sahaja. Kalau korang nak bina rumah tapi tak tahu nak buat macam mana, dok payah bimbang ha. Ma bina boleh ejah ikut bajet hok ada. Loan boleh, cash boleh, KWSP boleh. Ramah memilih Mabena kerana mereka berdaftar dengan CIDB dan memiliki perjanjian lengkap. Dan untuk 10 pelanggan terawal yang booking, korang akan dapat percuma tabletop, ceiling kapur, wiring, lighting dan kipas, tertakluk pada terma dan syarat. Nak buat rumah, cari Mabena. Link aku tinggalkan di ruangan pin komen di bawah. Dan kepada korang yang nak aku review bisnes korang ataupun media sosial ataupun YouTube, TikTok korang ke apa, sekarang untuk 10 orang terawal aku nak buka package berharga RM50 sahaja, hanya yang terawal sahaja tau. Link WhatsApp aku tinggalkan di ruangan pin komen dekat bawah. Dalam chapter 1149, 2 kali soalan macam mana orang seperti Gaban berada di Elbaf diulang. Pertama kali oleh Somers, kedua oleh Jimbe. Jadi bagaimana sebenarnya terdapat kisah di sebalik keberadaan Gaban di Elbaf? Yes, kita mengetahui yang mungkin jawapan mudah Gaban di Elbaf adalah disebabkan anaknya ada kat situ. Namun at the very beginning, mengapa Gaban memilih Elbaf sebagai tempat permastautinannya? Seperti yang kita sendiri boleh tengok dalam chapter 1149 telah memberikan kepada kita sedikit flashback ketika pasangan Ripley dan Gaban ini memiliki Colin. Adakah flashback ini akan diperjelaskan dengan lebih lanjut dalam chapter 1150 nanti, dan terus menceritakan momen awal Gaban di Elbaf dan terus menceritakan motif utama Gaban di Pulau Gergasi itu. Dan adakah teori Roger Pirate menantikan kedatangan Luffy di checkpoint penting dalam peta One Piece itu benar? Namun mengapa Luffy berjumpa Relik dulu baru Gaban? Kerana kalau nak ikutkan turutan hierarki, sepatutnya Gaban dululah baru Relik dan seterusnya adalah Pulau Elbaf itu sendiri. Kerana kalau kita tengok Crocus, sememangnya dia berada di pintu masuk ke Grand Line, dan Relik pula sememangnya dia menantikan di pintu masuk New World. Siap dia buat side income lagi untuk coating kapal pirate lain untuk masuk ke New World melalui Fishman Island kan. Jadi adakah dalam next chapter atau dalam arc Elbaf ini akan mendedahkan motif utama Gaban di situ, dan juga akan mendedahkan berkenaan baki keseluruhan Roger Pirates yang lain ke mana, termasuklah di manakah terletaknya keberadaan kapal The Pirate King itu sendiri, iaitu Oro Jackson. Memang sebelum ini kita pernah mendengar sebuah teori yang menceritakan bagaimana Relik tidak menghadiri upacara eksekusi Roger adalah disebabkan Relik telah membawa kapal Oro Jackson ke suatu tempat untuk disimpan. Namun kapal itu telah dibadai oleh ombak, membuatkan Relik telah terjatuh daripada kapal tersebut ke dalam laut, dan disebabkan terlalu sedih dan terlalu mabuk, Relik telah lemas. Kerana kita pernah mendengar sendiri kata-kata Relik bahawa di hari Roger dieksekusi, dia tidak pernah semabuk itu, tidak pernah sesedih itu, dan hal itu membuatkan Relik lemas, namun disebabkan oleh Hachan pada ketika itu. Yes, memang menjadi sangat pelik kerana kita boleh tengok kehandalan Relik berenang sehingga dia mampu untuk merentasi combat dengan cara berenang. Namun entah macam mana, Relik pernah mengatakan yang dia diselamatkan oleh Hachan. Jadi mungkin suatu masa nanti dalam menceritakan motif keberadaan Gaban di Elbaf, mungkin akan diceritakan sekali soal rakan-rakan Gaban yang lain, Roger Pirates yang lain,
termasuklah relik sekali dan peranan mereka dalam memastikan the prophecy boy reach his destiny. By the way guys, aku ada buat satu video berkenaan mengapa Luffy tidak ketawa bila Luffy sampai ke Laugh Tale. Dalam video tu juga aku ada menceritakan soal destiny versus freedom and dream. Aku rasa korang mesti berminat untuk tengok video tu lepas ni. Link aku tinggalkan di ruangan description dekat bawah. Kedua adalah berkenaan Chopper. Yes, kita boleh melihat Chopper sedang menganalisa pertarungan antara Gaban dan Somers, dan kita sebagai viewers sudah yakin bahawa serangan-serangan Gaban berkesan ke atas Somers adalah disebabkan Gaban menggunakan Haoshoku Haki coating kepada kapaknya. Namun, sebagaimana yang kita tahu, Chopper telah berlayar bersama-sama Luffy sejauh ini. Pada aku, Chopper by now sudah pun tahu soal Haki dan cara bagaimana ia berfungsi. Namun, mungkin di mata Chopper ada satu perkara yang lain lagi yang dia lihat yang membuatkan dia sendiri pun tak faham apakah benda itu. Maksud aku, takkanlah Chopper tak tahu yang Gaban sedang menggunakan Haoshoku Haki kot. Jadi berkemungkinan ada lagi teknik atau elemen lain dalam serangan Gaban selain daripada Haoshoku Haki yang gagal untuk Chopper fahami dan memerlukan maklumat lanjut. Dan berkenaan Chopper yang ikut Gaban terjun, pada aku sangat menarik kerana di sini sahaja ada beberapa poin yang aku nak huraikan dan video ni pasti akan menjadi lebih menarik untuk korang. So please stay sampai habis, okay? Alright, first, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, jatuh dari ketinggian itu akan menyebabkan kematian. Kerana dalam chapter sebelumnya, ketika Hajrudin dan New Giant Pirates beserta Sanji yang cuba untuk menghentikan Luffy, mereka telah kehabisan awan untuk mendayung menyebabkan mereka hampir terhempas. Bayangkan orang sehebat Hajrudin sendiri mengatakan yang dorang berkemungkinan akan mati sekiranya jatuh dari ketinggian di situ sahaja. Bayangkan Gaban jatuh dari ketinggian Sun Realm, bahkan lebih pasti maut untuk Gaban. Namun aku yakin Chopper pasti mampu untuk menyelamatkan Gaban kerana kita boleh tengok guard point Chopper macam mana dekat dalam Egghead Arc kan. Dia mampu untuk tank serangan bahkan daripada Saint Garcia Saturn. Dan seperti dalam chapter sebelumnya, kanak-kanak gergasi cuba memberi amaran kepada Ronja untuk berhenti kerana di bawah sana adalah Realm of the Dead atau Underworld Realm. So nampaknya Gaban pasti akan sekali lagi reunion dengan Luffy dan Zoro di bawah sana, dan hal ini akan trigger kemarahan daripada Luffy. Tapi sebelum aku huraikan poin ini, aku nak ceritakan dulu berkenaan kecederaan yang dialami oleh Gaban. Aku merasakan yang Gaban tidak akan mati. Sungguh pun tusukan daripada Gungko itu adalah 3 tusukan yang deadly, kerana sebelum ini kita boleh melihat tikaman Gungko itu seakan-akan identical dengan tikaman Cerberus dan The Shamrock pada tubuh Loki, dan hingga sekarang Loki dapat dirawat. Cuma kita dah tak boleh nak letakkan harapan yang Gaban akan membuat kemunculan semula untuk bertarung. Pokoknya apabila Gaban dapat diselamatkan oleh Chopper di Underworld, sudah pasti Chopper akan merawatnya, dan given that Gert juga ada di situ yang sedang merawat Loki, sudah pasti Gaban akan dapat diselamatkan dari mati. Sebelum ini ada nakama kita yang tanya dalam grup WhatsApp Scoverto Clan, agak-agaknya Luffy yang berada di Underworld tahu tak pasal kekecohan yang berlaku di Sun Realm? So jawapan aku, Luffy mungkin tahu, dan mungkin dalam chapter 1150 inilah momen untuk Luffy pula akan masuk ke gelanggang. Reason aku mengatakan yang Luffy dan yang lain-lain tahu adalah disebabkan kita boleh tengok yang Holy Knight telah menggunakan broadcast untuk menghubungi Jarol, dan berkemungkinan network itu juga sampai ke Underworld. Kerana sebelum ini kita boleh tengok yang dekat Underworld pun ada coverage, sebab kita pernah melihat Loki sebelum ini ada berhubungan melalui Den Mushi dengan satu sosok yang masih belum didedahkan siapakah dia, melainkan kita hanya mengetahui namanya sahaja, iaitu Mosa. Dulu aku terfikir berkemungkinan Mosa ini adalah salah seorang daripada anggota Holy Knight. Namun sekarang aku merasakan, what if Mosa itu sebenarnya adalah King Harold yang masih hidup dan sedang bersembunyi dan menyamar seperti Lord Sukiyaki dahulu. Cuma sungguh pun kalau broadcast di Sun Realm tidak sampai ke Underworld, Gaban dan Chopper sedang menuju ke sana, dan sudah pasti Luffy dan mereka yang lain akan menyedari hal ini juga, dan Luffy sudah pasti akan bengang dengan orang yang menyakiti Gaban, iaitu seseorang yang pernah membantunya dalam mendapatkan kunci Loki, dan akan menjadi sangat menarik sekiranya Luffy dan Loki melompat terus naik ke Sun Realm untuk memasuki gelanggang. Kita akhirnya akan dapat melihat 2 Nika akan berentak menentang Imu Sama dalam mod Phantomnya. Sun God Nika Luffy dan Sun God Nika Loki menentang Imu Sama, dan sekiranya pertarungan ini berlaku, hal ini akan membersihkan kembali nama Loki dari terus dituduh sebagai The Accursed Prince. So guys, what do you think? Yes, poin perbincangan kita yang ketiga sampai ke-7 kita sambung dalam next video pula. Okay, jangan lupa untuk tinggalkan pendapat korang dalam ruangan komen, and I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi